Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Iza, hos anda dan anda sedang menyaksikan KPWKM Channel seputar isu wanita, keluarga dan masyarakat. Kasih bermula di sini. Untuk anda yang masih belum lagi mengikuti laman rasmi media sosial KPWKM, saya seru bersama-sama ikuti KPWKM di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok dan X. Dan tidak lupa juga untuk bersama-sama like video ini dan subscribe YouTube channel KPWKM Channel untuk mendapatkan maklumat yang terkini daripada kami. Tumpuan kita pada hari ini adalah penerima-penerima anugerah kasih wanita yang dibahagikan kepada 4 kategori iaitu bakti, cekal, harmoni dan komuniti. Untuk pengetahuan anda, keempat-empat tokoh yang bakal kita temu ramah pada hari ini telah menerima anugerah kasih wanita pada sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2025 yang lalu. Baiklah, sekarang sedang bersama saya adalah penerima anugerah kasih wanita bagi kategori bakti, Puan Cik Nur Hayati binti Muhammad. Puan Cik Nur Hayati merupakan seorang usahawan sosial dengan misi untuk memastikan golongan asnaf mendapat bantuan untuk bangkit dan menjana pendapatan mereka sendiri. Pertama sekali, selamat datang Puan Cik Nur Hayati ke KPWKM Channel dan saya ucapkan tahniah atas kerana telah berjaya menerima anugerah kasih bagi kategori bakti. Baiklah, Puan Nur Hayati, bolehkah Puan ceritakan apakah projek-projek yang telah Puan laksanakan untuk membantu asnaf menjana pendapatan mereka sendiri? Buat masa sekarang, saya tengok biasa asnaf ni banyak bergantung dah. Macam malas bekerja. Jadi daripada saya bagikan, baik saya bagi pancing. Sebab masa dia panjang. Kalau kita bantu sebulan boleh lah. Kalau lebih-lebih tak boleh dah. Jadi saya bagi pancing. Mana dia macam, kalau contoh dia tak bekerja, tak ada duit. Kalau lelaki lah, contoh saya akan bagi mesin rumput. Supaya dia dapat ambil upah mesin rumput. Kalau yang perempuan, kalau berminat segi, macam satu contoh lah saya bagi anak yatim piatu tak ada duit, dana untuk cari duit, cari untuk bantu adik-beradik sekolah apa. Saya tanya dia minat apa? Apa yang you minat? Minat kita akan bantu support you atau you minat? Kata contoh dia kata dia suka buat kek. Saya akan bagi oven ataupun kelengkapan buat kuih. Komplit lah. Baik, begitu. Sangatlah banyak bantuan daripada Puan Cik Nur Hayati untuk membantu golongan asnaf di luar sana menjana pendapatan mereka sendiri. Baik, Puan Nur Hayati, saya difahamkan pada 15 April 2023 yang lalu, Puan telah berjaya melaksanakan kursus pengurusan jenazah yang ditayangkan melalui saluran TV Australia secara percuma. Jadi boleh Puan ceritakan macam mana inspirasi tercetusnya idea Puan untuk mengadakan kursus pengurusan jenazah kepada umat Islam di luar negara? Gini, bila saya terlibat dalam NGO, selalu saya dapat panggilan suruh bantu bayar untuk hospital, urusan jenazah, mandikan jenazah kan. Dari situ saya cetus idea, saya kata kenapa tak boleh belajar sendiri? Kenapa kita tak anjur biar dia macam kalau contoh mak bapak dia meninggal kan, dia sendiri usahakan. Jadi bila saya bantu macam tu, sekurang-kurangnya orang kampung akan bersatu padu, bergotong royong. Lagipun fardu kifayah yang perlu dalam Islam. Jadi sekarang saya tengok anak-anak muda sekarang tak ada dah. Tak ada sifat fardu kifayah. Jadi kita anjurkan adik. Begitulah tadi pelbagai jenis bantuan yang telah Puan Cik Nur Hayati berikan kepada golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Terima kasih Puan Nur Hayati kerana sudi bertemu ramah dengan kita pada hari ini. Semoga kisah dan inisiatif daripada Puan dapat menginspirasikan lebih ramai lagi wanita muda di luar sana untuk membantu golongan yang memerlukan. Baik, kita akan berehat sebentar sebelum bertemu dengan tokoh kita yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di KPWKM Channel. Perkataan yang melambangkan wanita. Berani, cekal, bersemangat, karismatik, teguh, superwoman.
untuk kita membina satu legasi. Banyak membaca dari segi kehidupan dan juga dari segi kejayaan yang unggul dan manfaat untuk menunjukkan bahawa wanita Malaysia adalah insan-insan yang kuat, insan-insan yang hebat. Bertemu kembali di KPWKM Channel seputar isu wanita, keluarga dan masyarakat. Bersama dengan saya sekarang adalah penerima anugerah Kasih Wanita bagi kategori cekal, Puan Nur Qamariah binti Muhammad Khalis Lourdes Leo, ataupun yang kita kenali sebagai Dak Nur. Disahkan menghidap penyakit skizofrenia, beliau kehilangan kerja dan punca pendapatan. Namun, beliau tetap cekal menghadapi kehalangan kehidupan dan kisah kehidupan beliau ini menarik perhatian ramai rakyat Malaysia terutamanya di TikTok. Kini, Puan Nur Qamariah atau Dak Nur bukan sahaja berjaya mengeluarkan produk beliau yang tersendiri iaitu yang kita kenali sebagai Sambal Kisap Dak Nur, tetapi beliau juga sangat aktif membantu mempromosikan usahawan-usahawan lain di TikTok beliau. Baiklah, selamat datang Puan Dak Nur ke KPWKM Channel dan tahniah saya ucapkan kerana telah berjaya mendapat anugerah Tokoh Wanita Cekal pagi tahun 2025. Baik Dak Nur, boleh Dak Nur ceritakan bagaimana Dak Nur mengatasi penyakit skizofrenia yang menyebabkan Dak Nur kehilangan punca pendapatan? Okey, saya sakit skizofrenia dah lama, daripada tahun 2008. Okey, saya sakit skizofrenia ni punca dia saya tak dapat jalani rawatan. Bila saya tak jalani rawatan, saya dalam keadaan sakit, saya bawa motor pergi ke KL, berhalusinasi dan sebagainya. Lepas tu sampailah saya jumpa Yang Berhormat Datuk YB Henry. Alhamdulillah saya jumpa dia. Dia bagi sokongan moral pada saya. Begitu juga dengan seluruh rakyat Melaka dan rakyat Malaysia. Sejak daripada hari itu, saya ikuti rawatan doktor di hospital dan misi-misi pun sama support saya. So datang untuk rawatan ke hospital. Jadi sejak hari itu saya datang ke rawatan ke hospital sampai sekarang saya dah pulih lah. Tapi masih lagi menjalani rawatan di hospital. Rawatan elektronik current terapi iaitu current kepala. Kalau orang tak tahulah kan. Ya. Okey, tapi alhamdulillah saya pulih sampai sekarang. Alhamdulillah, kami di KPWKM sangat bersyukur Puan Dak Nur telah berjaya untuk pulih daripada penyakit skizofrenia tersebut. Baik, Dak Nur. Dak Nur kini juga aktif dalam bidang perniagaan dan sering menarik perhatian pembeli di luar sana. Jadi boleh Dak Nur ceritakan perkembangan perniagaan Dak Nur yang terkini dan juga mungkin boleh berikan tips untuk menjadi usahawan wanita berjaya. Okey, saya memang terkenal dekat platform TikTok sebab daripada kisah saya jual mi siput dahulu. Betul. Okey, saya jual produk mi siput dahulu dengan bersama-sama saya Riot. Sampai sekarang saya promosi produk dalam TikTok lah. Semua usahawan produk yang mana yang kalau saya promosikan, saya promosikan. Sekarang ni saya buat jualan cookies raya. Cookies raya? Projek cookies raya. Lepas tu saya ada buka booth dekat Uptown Mandai Hilir, Melaka. Dekat Menara Tamisari. Okey, kalau boleh jumpa saya dekat sana pada Ahad sampai hujung Ramadan. Wah, sangat-sangat menarik. Dengan sebab saya jual produk dalam TikTok ni, saya dapat pergi daripada duit mi siput daripada 50 sen. Saya kumpul, saya dapat pergi ke umrah dan buat korban. Buat korban dengan duit mi siput tu. Jadi tahun ni saya harap saya dapat kumpul duit lagi untuk naikkan taraf ekonomi saya. Dan kemudian untuk bantu orang yang memerlukan sebab saya pun pernah susah satu ketika dahulu. InsyaAllah kalau saya ada peluang saya akan bantu pada siapa yang memerlukan lah jika projek dia berjaya. Baik, terima kasih. Begitulah tadi perkongsian daripada insan cekal yang telah berjaya menerima anugerah Kasih Wanita bagi kategori cekal. Semoga kisah beliau menjadi inspirasi kepada lebih ramai wanita-wanita di luar sana untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan. Baiklah, kita akan bertemu dengan tokoh yang seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana. Jumpa kita selepas ini.